roti john mini untuk kanak-kanak. Bahan yang diperlukan adalah roti, butter, isi ayam dan isi daging, carrot, telur, garam dan juga saya guna serbuk lada putih sebagai ganti serbuk perisa, sos tomato, sos cili dan juga mayonis. Okey, untuk isi ayam dan isi daging saya akan potong dulu kecil-kecil untuk masukkan ke dalam blender. So next saya akan potong daging pula. Okay. So ni yang saya dah siap potong. So saya akan masukkan ke dalam blender lah satu-satu. Kemudian kita akan blender dulu isi ayam. So kita akan masukkan daging untuk blender. Okay, so ini isi daging dan isi ayam yang telah di blender. Kita akan masukkan pula dengan campuran garam dan juga serbuk lada putih. Kita akan masukkan sedikit garam dan juga serbuk lada putih. Kita masukkan, kita akan gaul-gaul dengan tangan je tau. Saya dah gaulkan kedua-dua isi dengan garam dan juga serbuk lada putih. So kita akan buat sedikit bentuk untuk letak ke atas nanti. Just bentuk bulat je lah. Kita akan buat macam ni, bulat-bulat. Kita tekan. Kalau yang daging agak susah sikit. Ok, so ni saya dah buat bentuk bulat. Untuk nanti kita akan masak and bakar dekat atas pan. So next, untuk carrot kita akan hiris nipis-nipis. So ini hirisan lobak yang telah dihiris nipis untuk kita letak di dalam roti john nanti. Ini 2 biji telur untuk kita balut kita punya daging, isi daging dan isi ayam tadi. Kita kacau. So ini telur yang akan digunakan. 2 biji telur yang saya gunakan. Kalau nak lagi banyak, so lebihkan telur je lah. Okay, so untuk isi ayam dan isi daging dan juga carrot kita akan campurkan ke dalam telur dan gaul-gaul. Ke dalam ni isi ayam dan juga carrot. So kita akan tuang sebelum letak roti. Okay, so baru sekali ni bentuk daging yang telah saya buat. So kita akan bakar dekat atas ni. Bakar macam ni. So, saya akan bakar macam ni. Ini ada daging, isi daging ayam dan juga isi daging yang telah dibakar atas pan, yang telah dimasak di atas pan. Masak telur yang telah dicampur dengan ayam dan juga carrot. Letak. Saya akan balikkan pula macam ni.
So, inilah kejadiannya. Roti kat belakang. Kita akan buat sos dia pula. Okay, so bila kejadian dah macam ni, roti pun dah dimasak. Okay, so kita akan potong sini tau. Kita akan bagi sini. So, kita akan lipat nanti. So, kita akan letak kita punya daging. Ini kita punya daging. Dan ini kita punya daging. Dan kita akan letak beberapa carrot lah. Okay. Terus baru kita letak sos. Okay, dan kita akan lipat. Kita akan lipat macam ni lah. Ni pun sama. So, ini kita punya roti john. Mini roti john. So, ni ayam dan juga ini daging.